Tempat ni tak ramai lagi yang tahu. Unlimited buffet yakiniku yang paling murah dan halal dekat Kota Warisan Sepang. Selalunya buffet macam ni mesti RM50 dan ke atas. Tapi dekat Samurai Yakiniku dengan harga RM35 saja, korang boleh makan kambing perap ni sampai puas. Dalam set ni juga diorang akan bagi shabu-shabu. Korang boleh celup daging tu dalam sup. Bukan daging je ada, ayam pun ada. Dan of course lah ada Yakiniku daging grill. So basically Samurai Signature Buffet RM35 ni korang akan dapat 4 jenis daging. Korang akan bagi juga nasi, sup, coleslaw dan air kosong. Tak lagi best, korang add on je ais sparkling. Kalau korang jenis yang suka try macam-macam, diorang ada juga menu ala carte. Ada wagyu skewer. Yang ni aku recommend untuk korang try, lemak wagyu. Yang ni pula seafood platter. Kalau korang nak buat small gathering dengan kawan-kawan atau family, dekat Samurai Yakiniku memang berbaloi sangat-sangat. Outlet baru dia yang dekat Kota Warisan Sepang ni, parking depan kedai tu pun luas sangat. So tak stres langsung. Tunggu apa lagi, dah nak gaji kan? So this is the right time untuk korang bawa semua kawan-kawan dan family untuk makan dekat Samurai Yakiniku Kota Warisan Sepang.